Raja di sebelah menunjukkan graf bagi taburan normal piawai. Kalau ni P antara ni, cari PZ lagi kecil daripada M. Okey, kalau kita tengok sekarang ni, okey. Nampak tak? Sini M sampai 0.35. So P M Z sampai 0.35 sama dengan 0.5124. So dia nak cari Z lagi kecil daripada M. So dia nak cari kawasan belakang ni. Okey. Kita tahu sini adalah 0.5124. Okey, yang lagi besar ni kita boleh cari dekat jadual. Kenapa? Sebab kita ada 0.35. So kalau satu tolak kawasan ni dapatlah Z lagi kecil daripada M. Betul. Sekarang nak cari Z lagi besar daripada P, Z lagi besar daripada 0.35. Ni tengok dekat. So 0.35. So dia akan jadi 0.35 kat mana? 0.35. So ni adalah dekat sini. 0.3632. So kita dapat yang ni adalah 0.3632. P, Z lagi kecil daripada M. Okey, dia lagi kecil daripada M. Sama juga dengan 1 tolak dengan tengah ni. Tolak dengan tengah, tolak dengan yang kita dah cari ni. Tolak 0.3632. Nampak? 32. So, kita akan dapat 1 tolak 0.5124 tolak 0.3632. So, dapat 0.1244. 0.1244.